Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan syukur alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini 26 hari bulan Februari 2026 bersamaan dengan 8 Ramadan 1447. Saya doakan tuan-tuan semua sihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Malam ni kita ada lagi Tuan Haji Nassan Ismail. Seperti mana yang saya maklumkan kerap di TikTok. Saya tak naikkan poster kerana penat nanti nak reply jawapan. Tuan Haji Nassan akan bercakap mengenai keadaan ketegangan di Iran. Hari ini ada rundingan. Seperti mana saya stream dengan tuan-tuan petang tadi, dijangka rundingan kali ini masih lagi akan ada titik beku. Kerana satu adalah berdasarkan daripada delegasi Amerika, tak ada wakil kanan yang sampai di Geneva hari ini. Walaupun Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran, sampai semalam. Dalam kefahaman kita, apabila semalam Amerika mengetatkan lagi sanction baru, berarti dokumen yang di peringkat pasukan teknikal masih lagi tak menghilangkan jurang perbincangan. Jadi tak banyak analisis dikeluarkan hari ini kecuali beberapa pihak yang mengendalikan isu ni daripada dekat, termasuk agensi Reuters, memberi gambaran kata jurang masih lagi jauh. Tapi hari ini adalah hari yang ke-7 daripada amaran Trump 10 ke 15 hari. Berarti kemungkinan ada satu lagi pusingan rundingan. Baik Ustaz, banyak orang duk tanya ni Tuan Haji, apakah akan berlaku perang? Soalan tu bunyi dia macam general lah. Tapi oleh kerana ini tontonan awam, saya akan mula dengan soalan yang sangat broad dulu. Supaya nanti boleh kita detailkan, supaya rakan-rakan kita di FB, di TikTok dan video ni kemudian akan dipindahkan di YouTube, dapat dengar dulu benda yang paling basic orang awam nak tahu. Apakah kemungkinan perang di antara Iran dan Amerika ni akan berlaku dalam keadaan sekarang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Salam sejahtera. Ada juga penonton bukan Islam kita. Ya. Menjawab soalan tu sebenarnya kita kena tengok kepada beberapa perkara. Macam kita sebut selalu, bila perang ini dia perlu ada perkiraan profit and loss. Profit and loss tu pula dia bukan sekadar pada bentuk keuangan, tetapi kegagalan diplomasi sebagai contoh, dan pelbagai perkara lain yang sebenarnya itu lagi berat di segi loss dia untuk jangka masa yang panjang. Berbanding dengan keuangan untuk negara besar ni, dia boleh generate balik. Okey, dalam konteks yang kita tengok sehari dua ni, di antara Iran dengan Amerika ni, benda tu terlalu jelas bahawa wujudnya progres, bukan tak wujud. Walaupun kita katakan Amerika sentiasa menghantar orang yang tak boleh buat keputusan bagi pihak dia. Tak kisahlah dia katakan ini expert dari segi negotiator dan sebagainya, tapi yang penting orang yang tak boleh buat keputusan. Jadi supaya sentiasa ada ding-dong, supaya panjang, dia boleh drag, kita katakan, rundingan tersebut. Dan sejak daripada awal lagi kita tengok, rundingan pertama yang bermula di Oman hari itu, rundingan itu telah melihatkan kepada bagaimana kehendak Amerika sepenuhnya tak dipenuhi. Maknanya kalau di atas sebab itu pun Amerika dah punya sebab untuk serang segera Iran. Pertamanya dia minta untuk berunding di Turki ataupun di tempat lain. Tapi Iran kata Oman, okey, dia kata follow Oman. Kedua, dia kata rundingan melibatkan 3 perkara. Nuklear, peluru pandu 2,500 km. 200 km. Yang ketiga, tak boleh support sistem sokongan kepada Houthi dan sebagainya. Iran kata tak ada, rundingan hanya berkait dengan nuklear. Jadi sepatutnya penolakan Iran dalam konteks itu saja dah cukup dah menjadi alasan untuk dia attack Iran. Tak kisahlah menggunakan undang-undang antarabangsa ataupun tidak, dia boleh buat. Tapi kenapa tak buat? Dia terpaksa menuruti kehendak tersebut. Sedangkan dalam rundingan lain, kalau kita lihat, contoh rundingan dia dengan China dalam trade war, banyak perkara juga yang walaupun China tunjuk ketegasan, tapi akhirnya China ada juga sedikit tunduk kepada Amerika. Sedia kepada perbincangan at least. Tapi Iran tutup terus pintu perbincangan. Perbincangan tidak ada berkait dengan misail. Sebab benda itu tidak ada larangan dalam undang-undang antarabangsa. Perbincangan tidak ada kena-mengena dengan mana-mana proksi Iran di tempat lain. Hanya berkait dengan nuklear. Sebab itu yang didakwa, itu yang dituduh kepada dia. Jadi sepatutnya benda tu dah jadi alasan kuat Trump serang saja. Persediaan sudah buat. Itu satu perkara. Kemudian pergi pusingan kedua, ketiga dan keempat, dijawab oleh kedua-dua pihak. Bila mana setiap kali rundingan, pusingan pertama dan kedua terutamanya, masing-masing mengatakan ia adalah satu rundingan yang sukar. Tetapi ada progres. Dua-dua kata ada progres. Kita ambil yang zahir begitu kan. Tetapi di sebalik itu, lobi-lobi yang wujud sama ada di peringkat serantau, di kalangan negara-negara Arab, negara bukan Arab, Turki dan sebagainya, dan juga di kalangan negara-negara Eropah sendiri dan sebagainya, tidak menunjukkan sebarang petunjuk langsung bahawa sokongan akan diberikan kepada mereka untuk melakukan serangan kepada Iran.
itu adalah satu kerugian diplomasi kalau dia bertindak juga. Jadi semua petunjuk yang kita sebutkan tadi, yang pertama tadi, Iran melanggar segala kehendak Amerika untuk berunding, tetapi Amerika tetap tak serang dia. Maknanya apa? Memang boleh lagi disilahkan gertakan dan sebagainya, ataupun maximum pressure saja dengan meletak kapal dan sebagainya itu. Yang kedua kita sebutkan tadi, rakan-rakan diplomasi, dan yang ketiganya, masing-masing mengakui ada progres. Tetapi sampai ke hari ini nampak rentak yang tak boleh dijangka. Sebab apa? Sebab bagi pihak Amerika, serangan terhadap Iran tidak ada satu keperluan pun buat Amerika. Buat Amerika, benda tu tidak ada satu keperluan pun pada waktu ini. Dia boleh manage Iran menggunakan sekutu-sekutu dia yang ada di situ. Bahkan dia dah kerat rangkaian-rangkaian Iran hampir lumpuh di rantau tersebut. Dan hari ini kita tengok yang dominan pun walaupun anti-Israel, tapi di kalangan sekutu-sekutu Amerika juga. Kita boleh istilahkan Turki, Saudi, Mesir dan sebagainya. Jadi untuk Amerika, keperluan segera untuk serang Iran dalam keadaan dia pun bergolak dalaman dia tidak ada pada waktu ini. Tetapi kenapa perkara ini masih lagi berada pada paras-paras yang kita istilahkan sebagai panas, titik tegang? Sebab keperluan untuk serang Iran itu adalah keperluan kepada Israel. Jadi hari ini kalau kita tengok beberapa hari lepas, Netanyahu pergi ke Washington sekali lagi. Kerana apa? Kerana dia melihat bahawa rundingan yang diketuai oleh Steve Witkoff itu ada progres yang menunjukkan keberangkalian last kali Iran boleh tunduk dalam satu perkara, dan perang tak jadi. Sedangkan yang dikendaki oleh Netanyahu ialah perang mesti dilakukan kepada Iran. Jadi itu yang kita tengok sehari dua ini. Sebab itulah sama ada Trump termakan ataupun tidak dengan kehendak Netanyahu tersebut, kita tidak tahulah. Tetapi dengan dia memberi amaran, kononnya memberi 10 hari, 15 hari. Memberi 15 hari. 10 ke 15 hari kepada Iran, kononnya untuk bersetuju dengan dia. Itu bukan bahasa orang berunding. Jadi, bolehlah juga dijadikan alasan, kami telah berunding 3 kali, masuk 4 kali, memang Iran tak boleh berunding, tolak permintaan kita, maka serangan perlu dilancarkan. Tetapi sebenarnya hakikat di situ, serang ke tak serang, benda tu bukan satu keuntungan yang besar sangat kepada Amerika, tetapi kehendak utama yang nak berlakunya perang ini adalah kehendak Israel. Baik, kenapa Israel memerlukan, ini soalan saya untuk kita dua, macam tak diisi, tapi saya rasa orang ramai yang akan menonton di platform awam ni. Kenapa Israel memerlukan perang ini? Kenapa Israel memerlukan perang ni? Kenapa dia mahu Amerika menyerang Iran? Secara bahasa asasnya kita faham. Satu-satu kuasa di Asia Barat yang masih lagi menjadi masalah pada Israel adalah Iran. Iraq, Mesir, Syria semua dah jatuh. Kita boleh faham. Tapi penjelasan kepada penonton awam, kenapa Israel mahukan sangat peperangan ini berlaku? Okey, kalau kita lihat di sini, dia ada 3 perkara yang boleh kita perhatikan. Yang pertama sekali, kita mengetahui bahawa asas Israel adalah hendak menjadi hegemoni. Mana sebarang kuasa-kuasa yang boleh menjadi pencabar kepada dia mesti dihapuskan. Maka dia adalah penguasa kepada rantau Timur Tengah, Middle East. Jadi ini adalah satu, kita katakan, rule ataupun satu kehendak yang zaman berzaman, sejak daripada dahulu lagi. Dan kesempatan yang dia ada pada hari ini, yang dianggap bahawa Iran berada pada titik yang lemah, disebabkan oleh proksi-proksi dia telah pun dikerat di Lebanon, di Syria, di Gaza. Cuma tinggal di Yaman yang tak pada perkiraan dia, kita ingat sekejap, kita boleh ulas lanjut lagi. Pada perkiraan dia tak ada kerat habis. Tetapi di situ kemudian Iran sendiri berjaya diporak-porandakan dalamannya, dengan krisis ekonomi dan sebagainya. So this is the right time. Sebab itulah kehendak dia untuk jadi hegemoni itu perlu dilancarkan pada waktu ini. Kalau dia tak lancarkan pada waktu ini, maka kesempatan sebegini tak tahu bila pula nak muncul. Betul. Itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua juga, kalau kita lihat di sini, Israel sendiri berdepan dengan konflik dalaman yang sangat parah. Yang kita ketahui bahawa dahulu bulan Jun 2025 dia lancarkan serangan tanpa sokongan daripada sekutu untuk melancarkan serangan terhadap Iran selama 12 hari, perang 12 hari, atas tujuan untuk melebar luaskan perang tersebut menjadi regional war. Supaya sekutu barat dia boleh duduk di side dia waktu dia dah tak diberi perhatian oleh dunia. Dia telah menjadi terisolasi. Dia perlukan perang ni untuk mengembalikan rakan-rakan dia sebagai satu benda, kerana Iran juga mempunyai musuh di Eropah. Musuh dia di Eropah. Kalau dia tumpu kepada Gaza saja, dengan negara Eropah pun attack dia. Kalau dia tumpu kepada Iran, sangkaan dia negara-negara barat akan bersama dengan dia untuk menjatuhkan Iran. Dan dalam konflik dalaman yang terkini ini,
dia berdepan dengan ketidakpercayaan rakyat kepada dia, dengan population yang semakin istilah kita mengering. Ya, drain, semakin yang profesional, yang ada kualiti untuk jana produktiviti kepada negara semakin keluar, yang dia akan menuju kepada krisis ekonomi. Lagi lambat dia bertindak membina kekuatan dalaman politik dia, maka lagi dekat dia kepada tumbang sebagai Perdana Menteri yang menguasai kerajaan Israel. Itu benda yang paling dia takut. Maknanya perang itu sifatnya peribadi. Itu salah satu daripadanya. Sifat dia peribadi sebab apa? Sebab peribadi merujuk pada Netanyahu. Kalau Netanyahu tak jadi Perdana Menteri, maka dia tidak ada apa-apa lagi gunanya kepada blok barat, terutamanya kepada Amerika. Kita fokus pada Amerika. Maka waktu itu kalau Amerika nak clean dia punya image, macam kita sebut sebelum ni lah, boleh jadi Amerika sendiri akan menghantar Netanyahu pergi ke ICC ke ICJ ke apa-apa sistem perundangan lah. Sekiranya nanti dia kalah. Sekiranya dia kalah sebab dia tidak ada gunanya. Jadi nak mempertahankan kedudukan dia itu, mesti meletakkan Israel sentiasa berada di bawah darurat. Tidak ada istilah pertukaran kerajaan, tidak ada istilah election untuk menggantikan. Election pengganti akan berakhir 2027. Jadi kalau perang dengan Iran, maka benda itu akan jadi satu benda yang lebih berpanjangan pada jangkaan dia. Jadi itu kehendak dia yang ketiga. Yang keempat sekarang ni, isu yang paling merumitkan dia ialah Iran dan Arab, ataupun kita istilahkan bukan Arab dan juga Arab yang berada di Timur Tengah itu, selama ini berada pada titik yang tak pernah bersatu. Ketika mana Arab diketuai oleh Mesir zaman Jamal Abdel Nasser, Anwar Sadat dan sebagainya, lawan dengan Israel, waktu itu Iran dengan Turki bersama Israel. Bersama tu bukanlah kita kata dokong negara dan sebagainya, tapi ceritanya dia ada pakatan dengan Israel, dia ada pengiktirafan kepada Israel. Bila Turki lantang melawan Israel pula, ya, walaupun hubungan diplomatik tetap ada, dan Iran bertukar kerajaan tahun 1979, Arab pula jalinkan hubungan dengan Israel. Panjang cerita ini menyebabkan perang proksi dan sebagainya. Kita tulis dalam buku ni, panjang. Dalam buku ni, nanti saya naikkan buku ni untuk tuan faham Zionism Arab dan juga Iran. Okey, usahkan dulu untuk yang ada. Okey, bagaimana dia memporak-porandakan negara-negara Arab itu supaya berperang sama sendiri, bermusuh sama sendiri, ciptalah pelbagai isu mazhab, isu ekonomi, isu pelbagai, supaya mereka porak-poranda dan dia selamat. Tetapi pada waktu ini, waktu yang dia tak pernah tengok, iaitu Iran dengan Arab boleh duduk sekali. Ya, semua negara Arab tanpa terkecuali bantah perang ni akan berlakukan. Dan ada satu lagi, bukan sekadar persaingan ni wujud itu di antara blok Syiah ataupun blok Sunni. Yang kita katakan selama ini diketuai oleh Saudi bagi pihak Sunni, kemudian Iran sebagai pihak Syiah. Tetapi sesama yang dikatakan negara Sunni ini pun, walaupun tak perlu pun kita nak jenamakan Sunni ke apa ke kan, sebenarnya masing-masing juga bersaing untuk menjadi regional power. Paling utamanya adalah Turki, Mesir, Saudi. Okey, membawalah kepada perang proksi ataupun konflik politik serantau di antara blok Turki dengan Qatar melawan dengan Saudi, UAE dan sebagainya, ya, di antara blok Mesir melawan dengan Turki. Tetapi kali ini bukan sekadar masing-masing meredakan konflik di antara satu sama lain, tapi masing-masing mula mempertingkatkan dan mengadakan satu pakatan secara rasmi di antara satu sama lain. Alhamdulillah. Saya merujuk perkara ini kepada pakatan 4 negara. Dia melalui 2 perjanjian yang berbeza. Pertamanya di antara Turki, Pakistan dengan Saudi. Jelas berkait dengan ketenteraan, pertahanan. Dan yang keduanya di antara Mesir dengan Turki secara langsung. Dan yang ketiganya gabungan keempat-empat tersebut. Turki, Mesir, Saudi dan juga Qatar. Pakistan. Okay. Jadi ini adalah satu red signal kepada Israel. Maka untuk memporak-porandakan benda itu, maka perlu dicipta satu perang yang besar. Maka tujuan utamanya mesti diletakkan kepada Iran terlebih dahulu. Kalau tak selesai Iran, maka esok dia akan bergabung sekali dengan Pakatan 4 ini, maka Timur Tengah itu akan jadi Timur Tengah yang besar, berganda. Maka nasib Israel itu nasib yang lebih rumit lagi. Maka sebelum yang 4 ini bergabung campur dengan yang lain kecil-kecil ini, maka kita habiskan musuh utama yang awal ini, iaitu Iran. Maka nak tak nak bagi Israel kena habis Iran cepat-cepat. Sebab apa? Kita nak berdepan dengan Turki pula. Kita nak berdepan pula dengan Pakistan, kita nak berdepan dengan Mesir dan sebagainya lepas pada ini, yang memang dah tak boleh dipercayai oleh Israel. Walaupun Mesir, Jordan tu semua masih lagi ada hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun Pakistan dan juga Turki serta
Saudi itu mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Amerika, tetapi di era ini jelas sejak 2023 terutamanya di Middle East, kesemua negara yang kita sebutkan tadi, sama ada hubungan dengan Israel ataupun ada hubungan dengan Amerika, tidak menunjukkan kepatuhannya, kesetiaannya dan kesatuannya dengan kehendak Amerika. Jadi ini adalah red signal. Jadi tiga perkara inilah yang menyebabkan Israel dah tidak ada masa yang begitu banyak lagi untuk menanti, melainkan dia akan terus menghasut Amerika, serang segera Iran. Baik. Saya nak tanya Ustaz lagi, kita dah lalu banyak proses yang menguji orang Islam. Satu, kita kata daripada pembentukan Israel Haram pada tahun 1948, kita ada perang Suez tahun 56, kita ada perang yang besar yang dipanggil perang Arab Israel tahun 67. Kita ada perang yang lagi besar membabitkan 10 negara Islam menentang Israel dalam perang Ramadan ataupun dalam sejarah ditulis sebagai Yom Kippur. Apa yang berlaku sekarang yang menjadikan orang Islam mempunyai kesedaran yang baru? Ini satu yang paling besar adalah satu, bangsa Arab melupakan bahawa apa yang ditanam oleh British kepada mereka, 400 tahun kamu tidak berada dalam empayar Islam, 400 tahun kamu berada di bawah jajahan Ottoman, menjadikan kemudian orang Arab dan juga orang Turki berada dalam permasalahan menilai semula sejarah Osmania. Kemudian muncul era di mana Itali sekular yang bermusuh dengan Mesir yang militer dalam krisis hari ini. Tapi hari ini semua orang boleh buang semua perkara tersebut dan semua orang mula melihat. Saya nak cari satu titik rumus yang Ustaz lihat yang saya rasa buat semua orang faham dulu. Bagaimana Islam boleh bersatu. Berarti ini adalah selepas saja berakhir Perang Dunia Pertama, Turki jatuh, permusuhan berlaku. Perang Dunia Kedua, Islam menjadi negara pak turut dan dipecah dalam blok-blok yang ditentukan oleh Barat. Tapi kali ini kita, apa titik yang menjadikan Saudi yang sangat memusuhi Iran menandatangani perjanjian di bawah usaha Beijing tahun 2023. Turki dengan Mesir yang bermasam muka tak boleh cakap apa dah. Tiba-tiba menjadi dua negara pelobi yang sedang melindungi Palestin dalam kes mendapatkan ceasefire dan juga resolusi 2803. Qatar yang dulunya bergabung dengan Turki, UAE dulunya bersama dengan Saudi dalam kes membentuk blok-blok kecil yang belum sempat bangun. Tapi apa yang membawa orang Islam berada di atas satu meja sekarang yang menjadi, saya rasa tuan-tuan mungkin terlepas pandang, ini adalah momen paling bersejarah dalam Islam di mana tiga kuasa yang sebelum ini dipanggil Arab, kemudian kita ada kuasa Iran, Parsi, dan kemudian kita ada kuasa Turki. Tiga bangsa pendukung Islam yang paling besar di Asia Barat kini berada di atas satu meja yang sama. Saya cukup suka soalan Haji tu. Sebab tu saya lebih suka datang ke DRA daripada rakam sendiri. Sebab Haji mencerakinkan benda tu, sebenarnya saya boleh jawab dengan, bukan boleh jawab lah, kita boleh berkongsi. Kita bukan profesor nak jawab. Kita boleh berkongsi. Sebenarnya perkara itu kita boleh lihat daripada dua perkara. Haji tanya dalam konteks dunia Islam, kebetulannya rantau Timur Tengah itu adalah majoriti Muslim. Tetapi sebenarnya jawapan kepada persoalan itu bukan sekadar kepada dunia Islam ataupun kepada umat Islam, tetapi dia adalah melibatkan umat manusia ataupun negara-negara yang kita anggap sebagai negara yang selama ini hidup di bawah penindasan. Baik negara itu namanya negara Arab, negara Islam, ataupun negara bukan Islam juga sebenarnya. Sama ada di Amerika Latin ataupun sama ada di Asia Tenggara ke Asia Timur. Kenapa kesedaran sebegini berlaku? Sebenarnya jawapan ini general begitu yang saya nak berikan. Dan spesifik untuk Timur Tengah juga kita boleh faham majoriti Muslim. Tapi kesedaran dunia ni sebenarnya paling tidak ada dua perkara yang paling penting yang kita kena tengok sebab dia boleh berlaku. Yang pertamanya, saya istilahkan bahawa kita berada di fasa pembodohan itu ataupun fasa kesakitan itu yang sudah pun terlalu maksima. Ini merujuk pada negara-negara, merujuk pada perpecahan selepas Perang Dunia Pertama. Kedua. Lepas tu pembedakan tanah Israel ambil dari pembagian negara Arab, Perang Dunia Kedua. Kemudiannya perbudakan di mana menjadi pak turut kepada kuasa-kuasa besar. Jadi bila berlaku keadaan sekarang, tamatlah era tu, masuk saat tu tamat era tu. Ini kita cerita era barunya. Era baru. Jadi itu faktor pertama. Jadi sekarang ni ketika mana Mesir bangkit pada awal dahulu melawan Israel dalam konteks Israel, Jordan, kalau saya kadang-kadang ada orang yang dia komplain Haji cerita ni baik semua di Arab. Dia tak faham kita sedang memberi kita katakan empower ataupun kita educate the people. Orang yang kita istilahkan sebagai masyarakat awam, kita tak bincang titik bengit ni. Tapi sebab soalan ni saya bincang jugalah sikit, bukan bincang, sebut. Kita kena faham bahawa di sana ada sabotaj. Sebab apa? Sebab masing-masing nak bersaing jadi pemimpin. Jadi di antara Raja Farouk pada awal dahulu tahun 48 dengan Raja Abdullah I di Jordan, masing-masing bersaing. Kemudian di antara Turki dengan negara-negara Arab, di antara Iran Shah dengan Jamal Abdel Nasir. Semua tu ada persaingan yang menyebabkan mereka ada konflik sama sendiri.
Sebenarnya mereka berada di bawah bidak catur kuasa-kuasa besar yang tak menguntungkan. Jadi tahun demi tahun mereka menurut kehendak kuasa-kuasa besar. Apa yang saya istilahkan kepada kawan-kawan biasa, itu adalah satu bentuk yuran pembodohan yang perlu dibayar. Maknanya akhir sekali puak yang duduk di side Amerika ataupun side Rusia ataupun hari ini China, semua akhir sekali merasakan bahawa sebenarnya mereka berada di fasa kebodohan. Mereka menurut kehendak mereka bermusuh di antara satu sama lain, yang menyebabkan negara mereka hancur, yang menyebabkan ekonomi mereka tidak bangkit, teknologi mereka tidak berkembang, negara mereka kekal jadi mundur. Sedangkan semua tu ketahui mereka adalah negara yang kaya, duitnya banyak, minyaknya banyak, tanahnya banyak, rakyatnya banyak. Semua tu adalah modal untuk jadi negara-negara yang besar, yang ada kuasa. Tetapi kenapa mereka tidak independen? Dan yang paling buruk berlaku bila mana lepas daripada fasa-fasa Arab Spring, kita katakan, di antara blok Turki, Qatar, berlawan pula dengan blok Saudi, UAE dan juga Mesir. Kemudian berlakunya perang proksi yang begitu banyak di Yaman sehingga meruntuhkan ekonomi Saudi. Saya istilahkan runtuhlah, walaupun tak tepat, boleh jadi bagi orang lain, tapi ekonomi dia drop dengan sangat teruk disebabkan perang Yaman 8 tahun. Iran juga berdepan dengan krisis. Kemudian Turki juga berdepan dengan krisis bila mana berlakunya perang di Syria yang bukan sedikit kesan dia kepada domestik ekonomi Turki. Kesemua perkara itu bermain di atas percaturan daripada kuasa-kuasa besar yang mereka turuti kerana kehendak mereka kepada sokongan kuasa-kuasa besar ini, terutamanya Amerika dan negara-negara barat lah, berakhir dengan mereka berdepan dengan fasa kehidupan yang sangat perit. Akhir sekali kesedaran daripada itulah yang menyebabkan mereka mengatakan no more war, no more conflict. Pasti kita nak bahas dengan nak bergaduh dengan Iran, kenapa kita nak bergaduh dengan Turki, kenapa kita nak bergaduh sama kita. Jadi disebabkan peritnya mereka, di samping wujudnya ancaman baru yang dilihat lebih berbahaya kepada mereka. Selama ini Amerika, Israel dan sebagainya mencipta ancaman di Timur Tengah tu. Okey, bagi Iran dan juga Turki, ancaman dia adalah negara-negara Arab. Sebab apa? Dalam perang dingin negara-negara Arab banyak yang dilihat seolah-olah berpihak kepada pihak Soviet Union. Kemudian habis perang dingin pula diwujudkan ancaman baru, apa dia? Iran. Iran membawa Syiah, membawa apa lagi istilahnya? Revolusi anti-monarki. Anti-monarki dan sebagainya, membahayakan monarki-monarki Arab. Maka kita perlu takut dengan Iran, ancaman Iran. Tetapi bila bermulanya perang di Gaza, semua orang melihat bahawa Israel bukan berkehendakkan Gaza semata-mata, bukan berkehendakkan West Bank, tebing barat semata-mata, tetapi dia juga berkehendak Syria, Lebanon, bahkan Jordan. Sehinggalah sampai ke Qatar, sampai ke Tunisia. Semua lokasi ini tidak terlepas daripada serangan yang dilakukan oleh Israel. Maka itu adalah red signal kepada Saudi, kepada semua negara-negara ada di situ, bahawa ada ancaman yang lebih besar lagi menyebabkan mereka bersatu. Jadi kesakitan mereka, ataupun kalau kita nak ini bukan hina penggunaan istilah saja, kita katakan era kebodohan itu, yang mereka merasakan perlu ditamatkan, maka hari ini mereka perlu bersatu, kerjasama satu sama lain. Itu faktor yang pertama. Faktor kedua ni lagi penting, saya rasa orang awam kena ambil berat. Saya tak tahu siapa yang duk follow ZRA stream. Saya rasa hampir tak terlepas setiap kali kita podcast, kita stream di sini, kita sebut kait perkara ini, knowledge. Hari ini bila dunia berubah kepada advanced teknologi, new teknologi dan sebagainya, dahulunya bila sebut new teknologi ni, segala teknologi canggih ni, persenjataan, teknologi maklumat, teknologi apa-apa semualah, hanya dikuasai oleh negara yang kaya. Dicipta oleh negara-negara besar yang ada duit banyak, yang ada kepakaran banyak. Maka mereka jadi penguasa yang mengeluarkan segala perkara. Maka kita jadi pengguna di kalangan negara yang dunia ketiga ni, jadi pengguna. Kerja kita cari duit, beli. Tetapi bila mana kita masuk kepada dekad-dekad terakhir ni, terutamanya 1-2 dekad yang terakhir ni, knowledge yang dikuasai oleh Barat itu, dia tidak lagi bersifat monopoli. Dengan makna bukan otak orang Amerika saja boleh cipta benda-benda sebegitu. Maka muncullah jurutera-jurutera, saintis dan sebagainya yang datangnya daripada Turki, datangnya daripada Iran, datang daripada Mesir, bahkan datang daripada negara-negara kecil yang tak terkenal pun, macam di Afrika. Bahkan datang daripada negara antara termiskin dunia, Yaman. Kalau kita tak tahu, Yaman antara yang ramai engineer dia yang bekerja di Silicon Valley, ataupun di state of California. Ramai. Bukan sekadar graduate daripada universiti-universiti barat, bahkan graduate daripada universiti dalam negara. Bukan dalam negara, maksudnya Malaysia.
Okey, mereka lulus di Yaman, lulus di Malaysia tapi mempunyai pasaran yang pasaran besar di Amerika. Silicon Valley. Okay. Saya ada satu orang sahabat, dia graduate daripada UTP, Universiti Teknologi Petronas, electrical engineering ataupun tapi engineering lah. Saya tak ingat dia punya spesifik bidang dia, tapi engineering. Dia habis PhD Ramadan 2022, dekat-dekat lepas pada Covid tu. Kemudian dia fly pergi ke Amerika. Tak sampai setahun keluar muka dia dekat sebuah khabar di California tu, mencipta satu ciptaan apa saya pun tak tahulah. Tapi nak ceritanya, pasaran dia ada di sana. Jadi hari ni, bila mana knowledge berkait dengan teknologi ataupun apa-apa saja bidang lah, ya, teknologi perubatan, teknologi pemakanan, teknologi persenjataan, dah menjadi satu knowledge yang boleh dicapai oleh siapa saja dalam dunia ni yang berusaha, maka di situlah berlakunya kebangkitan bagaimana yang Haji sebut tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat pada hari ini, kita ambil contoh di Turki saja. Bayraktar, ya, menantu Erdogan. Bagaimana dia boleh mencipta drone, walaupun kita katakan drone ini adalah drone. Tak, drone yang dicipta adalah drone yang unik. Istimewa. Yang dianggap terbaik di dunia sekarang. Yang terbaik di dunia. Yang paling murah. Paling murah. Apa lagi? Fighter jet Kan ke. Kemudian ada yang terbaru, yang baru ni test. Saya pergi ke Turki awal tahun baru ni. Dia tengah test satu jet tanpa pilot. Bukan drone, bukan UAV, tetapi fighter, untuk fighter jet. Fighter jet tanpa pemandu. Kemudian kereta kebal tanpa pemandu. Semua benda tu boleh dicipta oleh negara seperti Turki yang hanya baru sekitar 2 dekad terkeluar daripada fasa-fasa kemunduran, kemiskinan dia yang sangat teruk selama pada ini. Bahkan ada yang datang daripada Bangladesh. Daripada Pakistan memang sejak dulu-dulu lagi cukup hebat dari segi defense teknologi ini. Tapi tak bekerja dengan negara sendiri, bekerja dengan negara luar. Maka di sinilah muncul orang yang mampu mencipta dalam negara sendiri. Dan hikmah yang berlaku di sini apa dia? Hikmah yang disebut sebagai sanction tadi. Ini yang Trump sebenarnya tak baca daripada sejarah. Negara-negara yang dikenakan sekatan ini memunculkan orang yang sebegini. Dia tidak ada jalan lain, terpaksa belajar sendiri sampai dia cerdik, dia pandai, dia cipta sendiri. Maksudnya Ustaz, sanction tu pada matlamat Amerika akan melingkupkan. Tetapi negara menjadi mandiri. Dia terpaksa berikhtiar, akhirnya itu menjadikan negara itu maju kerana mereka memiliki internal knowledge. Betul. Jadi macam jet Kan tadi. Macam mana Kan tu muncul? Kan ke Kaan ke? Tapi saya pernah pergi dia punya company pembuat itu apa? Selson, tak silap. Kan ini dia bukanlah kita kata satu ciptaan yang terlalu baru dirancangnya, tak. Tapi dia jadi lebih agresif kepada kemunculan dia bila mana Turki dikenakan sekatan terhadap F-35. Jet paling canggih milik Amerika dan blok NATO, yang dia pun ada contribute wang sebagai anggota NATO untuk penghasilan kajian dan sebagainya. Tapi bila Turki membeli S-400, sistem pertahanan udara daripada Rusia, marah bila mana Amerika terlibat dalam nak gulingkan Erdogan 2016. Hari tu nak marah sebab tu, maka dia dikenakan sekatan, tak boleh terlibat dalam perolehan, dalam latihan dan sebagainya F-35, maka menyebabkan Turki buat dia punya defense teknologi dia sendiri, ada fighter jet dia sendiri. Sama dengan Iran, sama dengan Vietnam, sama dengan China. Semua negara yang pernah dikenakan sekatan tu hari ini muncul sebagai kuasa ketenteraan baru. Itu kalau dalam konteks ketenteraan. Banyak lagi lah dalam perkara-perkara yang lain. Jadi saya nak tengok kesan dia contoh begini. Walaupun saya ambil contoh kat sini kisah Turki Haji, walaupun ia bukan semata-mata Turki, Iran pun dengan roket dia, dengan hypersonic, kita tengok pada hari ini bagaimana knowledge itu berjaya dikecapi dalam konteks hypersonic missile. Negara-negara Eropah ketinggalan, terus ketinggalan. Blok barat Amerika je ada. Mana lagi negara yang ada, saya pun tak pasti yang lain yang banyak. Tapi majoritinya tak ada. Tapi yang ada kat mana hypersonic missile ni? China, Rusia, Iran, Korea. Korea Utara. Maknanya negara-negara yang dikenakan sekatan ni kita jangan tengok sekatan bank ekonomi saja, termasuklah sekatan teknologi. Sekatan teknologi ini adalah penggunaan chip, pembelian semikonduktor dan sebagainya. Benda tu kalau tak ada, macam mana nak buat? Tapi macam mana negara-negara ini berusaha, akhir sekali mereka berjaya buat. Jadi bila mereka ada ciptaan sebegini, bahkan dengan kos mereka yang lebih murah dari sudut bahan mentah dan juga dari segi tenaga manusia, berbanding dengan buat di Amerika, tinggilah, mahal lah. Maka kemunculan mereka ini hari ini dibuktikan dalam tempoh paling tidak 10 tahun ini. Bagaimana drone Iran boleh menjatuhkan pesawat tanpa pemandu paling canggih milik Amerika. Bagaimana drone Turki
digunakan secara efektif di Ukraine, di dalam perang dengan Rusia, di Azerbaijan, di mana lagi, di Libya dan beberapa tempat yang lagi, banyak lagi lah keberkesanan itu menyebabkan negara seperti Saudi, balik pada soalan je tadi, dia kata pasal apa yang kita nak kena beli daripada Perancis. Rifle itu pun dah terbukti kena tembak baru ni dekat India. Sangat rendah teknologi dia. Sangat rendah teknologi dia. Kenapa kita nak kena beli daripada Amerika lagi? Menjadikan, walaupun orang marah dengan Muhammad bin Salman ni dalam banyak perkara, tetapi satu perkara yang kita kena terima di era Salman, King Salman ini, pembelian senjata Amerika daripada Amerika terutamanya bersama dengan Perancis dan juga Britain drop 200-300%. Bukan drop dalam jumlah yang sikit, walaupun masih lagi besar sebab dia beli senjata banyak, dalam jumlah nilai yang besar, tapi drop sebab apa? Ada keberanian kepada dia untuk beli daripada Rusia. Tetapi hari ini bukan cerita Rusia. Saudi antara yang paling banyak order drone dan fighter jet kan daripada Turki. Mesir yang bermusuh dengan Turki sejak pada tahun 2013. Turki putus hubungan dengan dia bila mana Sisi terlibat dalam menggulingkan Dr. Muhammad Mursi. Hari ini dia tanda tangan perjanjian pertahanan antara kedua negara untuk buat perolehan kereta kebal, peluru dan juga drone milik Turki. Bahkan ada sharing teknologi. Turki bagi teknologi dia buat di Mesir untuk kegunaan Mesir dan untuk Mesir jadi pintu kepada penjualan kepada benua Afrika. Jadi saya nak balik kepada soalan Haji tadi. Yang pertama tadi, negara-negara yang ada ni mereka dah terlalu sakit. Jadi akhir sekali mereka kata dah lah duduk pada fasa zaman, saya tak suka sebut fasa kebodohan kita dulu. Cukup dah. Dia ada dipakalatkan oleh orang untuk berkelahi, bergaduh sesama kita. Habis. Khalas. Tamat. Finish. Yang kedua apa dia? Era ini, era digital, era teknologi, era pelbagai perkara kita sebutkan tadi, yang bukan sekadar perkara itu boleh diusahakan dan dicapai oleh negara-negara besar, bahkan boleh dicapai oleh sesiapa sahaja, termasuklah daripada negara-negara miskin. Maka memuncullah benda yang sudah terbukti kita sebutkan tadi, yang menyebabkan akhir sekali negara-negara yang ada ni kata ada jalan keluar kepada kita untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada kuasa barat. Itulah dia yang berlaku pada hari ini, yang sebenarnya kita kena ambil kesedaran ni. Yang kita nak kata fokus kepada pembelajaran, fokus kepada ilmu, bukanlah semestinya formal, pembacaan dan sebagainya. Itulah benda dia. That the powerful of knowledge. Itu kuasa, knowledge, ilmu. Orang Yaman miskin tuan-tuan, pakai selipar, pakai plakat, boleh ada PhD dalam bidang engineering, boleh jadi jurutera yang terkenal, bekerja di Silicon Valley. Hak kita pakai kasut pemacam, pakai seluar penyelok ni takkan tak boleh belajar mentera tu. Jadi mungkin kita tak nampak bahawa dengan belajarnya kita, dengan menuntut ilmu, menguasai jadi pakar tu, boleh mengangkat negara kita dan juga dunia yang tertindas selama ini berada pada tahap yang baru. Kita tak nampak benda itu sebab apa? Boleh jadi tak ada orang yang nak huraikan. Hari ini yang kita huraikan. Kita telah tunjukkan bagaimana bukti-bukti ini. Saudi je memang kita katakan never lah. Kita katakan tak akanlah untuk bersatu sungguh-sungguh dengan Turki. Mesir lagi lah tak boleh. Sebab masing-masing ni pakat nak jadi regional power. Kuasa serantau. Dan ada sejarahnya pertembungan antara mereka sejak zaman berzaman. Tiba-tiba hari ini Turki bermurah hati untuk kongsi teknologi pertahanan dia dengan Mesir, bahkan melantik Mesir jadi dulu dikonsider sebagai musuh. Sebagai musuh. Nah, kini Saudi membeli teknologi senjata pada Turki yang dulu dianggap bekas penjajah Osmania. Betul. Itu cerita senjata saja, banyak lagi dalam bab lain, pertanian dan sebagainya semua. Cerita dia bukan knowledge ni dalam nak buat senjata saja. Apa benda knowledge pun. Hatta hari ni kalau kita katakan tuan-tuan pergi fokus dekat satu ilmu tanam bawang je pun, knowledge kepakaran tanam bawang tu pun boleh menyelamatkan negara kita Malaysia. Why? Walaupun hari ini saya tengok memang adalah bawang kita dah makin meningkat dah, tapi masih lagi kita import bawang. Kalau kita kelahi dengan India, kita duk marah dengan India kan, macam-macam isu kan. Kita kelahi dengan India, tak makan bawang kita. At least dalam konteks tu. Nak ceritanya bukanlah sebut knowledge tadi, semua pakat nak jadi engineer. Hampa tanam bawang pun part of knowledge juga. Bab macam mana teknologi tanam bawang tu kita nak bagi kembang lagi supaya kita boleh menghasilkan dengan baik, dengan banyak dan sebagainya. Begitulah contoh yang boleh saya bagilah. Saya setuju sebab dalam buku Imam Ghazali Ihya Ulumuddin jilid 1, iaitu ilmu-ilmu agama, dia menyebut satu nasihat yang kita fikir kata orang alim bagi nasihat, tapi hari ini itulah nasihat yang terbaik yang Israel pakai, Denmark pakai. Iaitu kata Imam Ghazali, apakah asas membina sebuah negara? Jadi kata Imam Ghazali,
Jangan sekali sebuah negara itu makan minumnya ditanggung oleh orang lain. Ni dalam muka surat 144. Makan minum yang ditanggung oleh orang lain. Hasil pertanian tu kita kena keluarkan sendiri. Food security. Food security. Dia tulis buku ni 1095 ke 1105. Dia berada dalam sheet. Bahagian kedua dia kata apakah sifat sebuah negara? Apa saja menjadi keperluan harianmu, asasmu, keluarkan sendiri. Dan ketiga kata dia, semua kedua-dua kepakaran yang kamu perlukan ni, yang tadi saya kata kepakaran makanan, yang kedua keperluan harian, biarlah rakyatmu yang mengusahakan sendiri. Jadi bila kita baca, walaupun Ihya Ulumuddin ni orang kata baca jadi sasau, tapi saya rasa orang Demak, kan orang selalu kata membaca Ihya Ulumuddin ni ada tasawuf dan apa semua kan. Saya bila pertama kali buku ni sampai pada saya baca, dan kemudian saya tengok reformasi tani di Demak. Demak hidup di kalangan kawan-kawan yang akan menjualkan dia makanan. Ekonomi dia berkembang dengan baik. Pada tahun 2004, Demak mula menyedari dia terpaksa mengimport 6% makanan dia daripada negara tetangga. Dalam konteks 6% je makanan dia daripada tetangga. Dan negara tetangga yang paling banyak dia import adalah daripada Netherlands, Belanda. Jadi Demak buat satu keadaan dengan mengatakan bahawa satu masa nanti sekiranya mereka menjadi negara industri, sekiranya dunia berlaku krisis, ini food security di Demak 2004 berlaku. Dia kata sekiranya berlaku, apa yang akan berlaku pada mereka? Demak menghabiskan masa 11 tahun untuk mencapai negara mandiri, tak perlu lagi membeli makanan daripada sekutu Eropah. 11 tahun 2015. 2016 dia mengimport 9% daripada hasil tani dia kepada sekutu Eropah, menjadikan Demak sebuah negara yang unik di mana ekonomi utama dia adalah ekonomi industri. Tetapi ekonomi tani secara diri dia sekarang telah menjadi 9% ekonomi ekspor. Ya, hal yang sama ada di Israel. Tuan-tuan pergi pada Israel, apakah ekonomi utama Israel? Israel kata dia memerlukan peperangan. Kerana peperangan adalah keadaan yang paling penting bagi dia, kerana dia membina negara haram di atas tanah orang. Bangsa Arab akan halau dia keluar. Maka dia membangun industri senjata. Ekspor utama dia industri senjata. Betul. Dia duduk di kalangan rakan serantau. Dan rakan serantau dia tak akan jual kepada dia makanan, kerana dia adalah musuh bagi bangsa Arab. Dia curi tanah orang Palestin, dia tanam makanan, ekspor makanan dia sekarang dalam 14%. Okey. Yang ketiga, dia bawa balik rakyat dia buat industri semikonduktor. Semikonduktor dia sekarang lah yang menjadikan Itali dan juga dan Jerman tak boleh mengusui dia. Kerana semua teknologi kereta dan teknologi motor yang non-engine, yang bukan non-engine, yang lain lah teknologi komputer yang kita naik, kereta-kereta BM, kita naik Merc yang kita suka pada teknologi dia, ini adalah teknologi Israel. Ini yang menjadikan bila kita kata Islam tak tertinggal. Dan jarang orang mau cakap Imam Ghazali dalam pesan dia mengenai ekonomi sebuah negara bangsa. Saya jelaskan pada tuan-tuan, benda-benda yang sekarang ini menjadi formula yang sedang kita bincangkan bukanlah perkara baru. Bukan patut hari ini ada tokoh pemikir Islam bercerita tentang negara yang disebut oleh Imam Ghazali ni. Saya dah tanya dari satu kan. Untuk Malaysia, orang Malaysia banyak segera menjadi penonton. Bagi orang Malaysia ni, segala-gala benda di dunia ditonton, dia naik. Saya tengok keadaan 2006 kali terakhir saya pergi ke Asia Barat, dalam keadaan Syria yang sangat indah. Lubnan yang baru tumbuh kembali selepas perjanjian saat. Dan kemudian kita tak jangka Arab Spring ni muncul. Mesir menjadi negara yang hampir terpaksa meminjam duit kepada dia dah pinjam duit 4 bilion daripada Bank Dunia. Dia nak pinjam another 6 billion. Dia dibuli oleh Bank Dunia, dijadikan negara seperti sampah. Sebelum berlaku krisis Gaza. Berlaku krisis Gaza ni barulah Saudi dengan Qatar bantu dia, kerana dia menjadi negara mediator. Jadi saya nak jelaskan pada negara kita. Kita kata hari ini ASEAN ni sentiasa selamat. ASEAN adalah sebuah benua yang hebat, tak ada musuh. Tapi saya akan selalu teringat Mesir satu masa dulu, Libya satu masa dulu, Syria satu masa dulu, Iraq satu masa dulu, adalah Malaysia satu masa kini. Yang mana kita tak pernah bayang jadi masalah. Jadi macam mana Ustaz melihat kepentingan orang Malaysia untuk faham tentang pertahanan? Maksudnya jarang lah Ustaz kita tanya anak muda kita keluar sekarang dia nak jadi pakar dalam pertahanan. Jarang kita tanya anak muda kita sekarang ni minat dia adalah kepada pangsa kereta kebas, minat dia adalah kepada teknologi drone halimunan. Tak pernah, hampir tak pernah. Negara kita ni semua orang masih bercakap menjadi doktor, orang bercakap menjadi lawyer, menjadi engineer, menjadi dialog-dialog yang telah disebut dalam filem P. Ramlee.
Tapi macam mana Ustaz melihat kepentingan kita bersiap sedia dari segi pertahanan, kerana kita lihat sekarang kerapuhan. Ya. Ada titik rapuh, kerana bangsa Arab pernah melalui titik rapuh yang sangat teruk, dan negara-negara yang melalui titik rapuh ni yang tak ada kesedaran ni akhirnya hari ini menjadi negara paling lingkup di dunia. Selain kita menyeru pada keamanan, tapi macam mana Ustaz melihat pentingnya kita paling tidak berada seperti Iran, orang tak boleh tolak kepala dia walaupun dia menjadi kuasa Islam yang paling degil di dunia. Pakistan, orang terpaksa berunding dengan dia jangan teknologi nuklear dia sampai ke Iran. Dan kita lihat kebangkitan baru daripada negara-negara Islam yang lain. Itu saya mungkin anak-anak muda yang selama tak pernah lihat bahawa satu benda yang kita boleh mendapat pekerjaan yang baik, yang kedua kita meneroka pekerjaan yang tak diteroka dalam negara kita, iaitu apa yang dipanggil sebagai teknologi ketenteraan. Bagus soalan tu Haji. Kebetulan kita pun baru sebulan dua ni panas isu berkait dengan tentera kita. Isu walaupun korupsi dan sebagainya, walaupun saya tidaklah berhajat untuk mengulas benda itu secara langsung. Tapi ada kena mengena. Cumanya kalau kita lihat di sini bahawa bila kita balik kepada teknologi semata-mata, dia akan duduk dalam apa disebut sebagai perangkap barat. Barat selama ni dia berbangga dengan teknologi, maka dia yang mencipta teknologi dan dia menjual teknologi. Maka bila dia satu-satunya, maka jualan itu menjadi mahal. Dan lagi mahal benda itu, lagi berkualiti. Itu pada sangkaan barat. Jadi satu dunia terpaksa mengemis, istilah saya mengemis sebab supaya dilihat hina duit yang kita kutip daripada cukai, hasil negara dan sebagainya, kita gunakan untuk membeli senjata-senjata daripada barat. Itu berlaku zaman berzaman, sampailah kepada mutakhir inilah tetap lagi benda itu berlaku. Akhir sekali mana-mana negara nak ada senjata yang canggih sikit, dia kena belanja lebih. Maka jadi Pakistan pada era Ziaul Haq, oleh kerana dia nak majukan cepat, ni belum cerita nuklear lagi, terpaksa akhir sekali wang dibelanjakan dengan begitu banyak untuk pertahanan. Akhir sekali dia lack dari segi pendidikan. Ramai rakyat yang butuh huruf, masalah balik pada negara. Jadi itulah timbal balas yang kita kena faham sebelum pada ini. Sehinggalah berlaku perang di Rusia, Ukraine selama 4 tahun ini, maka barulah dapat dilihat. Kalau sebelum ini orang bercakap soal kualiti, high teknologi, makin berkualiti. Dengan barat tak nak orang dia ramai mati, maka teknologi perlu dicanggihkan supaya yang bekerja itu adalah teknologi, itu bukan manusia. Manusia duduk belakang, nak musnah teknologi. Tapi bila dia duduk dengan perang dengan sebuah negara yang sebenarnya lemah, Rusia walaupun kita katakan kategori negara yang ada teknologi persenjataan dan sebagainya, tapi di sudut ekonominya dia belum boleh bangkit dengan kejatuhan Soviet Union satu ketika dahulu. Belum lagi, walaupun dia bangkit, tapi belum ada paras tu. Bahkan kalau orang tengok pada bajet pertahanan dia saja, hanya 1/10 daripada bajet pertahanan Amerika. Jadi bila perang di Ukraine itu, dia berdepan dengan Britain yang bajet pertahanan sama dengan dia, Perancis, Jerman, terutamanya Poland, maka sepatutnya dia berada pada titik yang paling rendah. Tapi kenapa dia masih lagi tak berjaya tewaskan ataupun ditundukkan dalam masa 4 tahun ni? Jadi dia akan balik pada apa Haji sebut ni. Bila sebut defense teknologi ni, dia balik kepada R&D. Dia balik kepada kefahaman yang perlu ada pada setiap negara. Kalaulah pada hari ini kita menghabiskan wang kita semata-mata nak beli senjata yang import ini, memang kita tak akan cukup sampai bila-bila pun menjadi kuasa pertahanan. Bukan istilah kuasa pertahanan tu kita nak jadi terlalu berkuasa di rantau ini, setidaknya untuk mempertahankan negara kita. Tidaklah kita kata terlalu rendah sangat kita punya keupayaan pertahanan kita sehingga orang boleh bertindak sesuka hati kepada kita sebab tahu kita tak boleh lawan. Saya kira kita ada. Kalaulah kita sentiasa membeli, kita tengok hari ini dua pihak. Walaupun Rusia dalam keadaan krisis pada hari ini, orang beli daripada barat sama ada Amerika, Britain ataupun Perancis, ataupun hari ini orang boleh beli daripada China. Dua-dua itu juga sebenarnya ada pro and con kepada kita. Kerana apa? Dua-dua tu ada masa kita nak guna, ada masa dia menjadi ancaman juga kepada kita. Sebab apa? Sebab ada pertembungan kita. Kehendak Amerika ada pertembungan dengan kita, kehendak China, terutamanya dalam konteks Laut Cina Selatan dan sebagainya, ada pertembungan dengan kita. Jadi di mana duduk kita di situ? Akhir sekali, kalaulah kita nak buat satu langkah yang segera, macam Pakistan buat contoh, kita beralih daripada tumpu kepada dunia barat kepada kita beli senjata daripada China, ataupun mana-mana negara yang boleh jual dengan harga yang lagi murah. Turki, apa lagi? Iran. Kalau Iran tak dikenakan sekatan ataupun orang pandai untuk mendapatkan teknologi pertahanan dia, itu cara dia. Rasional tak tindakan tersebut? Rasional. Sebab apa? Sebab kita ambil satu contoh, dari sudut harga,
for sure harga yang ditawarkan oleh negara-negara ini 10 kali ganda lebih murah daripada apa yang Amerika tawarkan. Baru ni kita duk claim pasal Black Hawk dalam konteks ATM kita nak digantikan dengan helikopter baru untuk attack helikopter. Kalau nak beli Apache dan sebagainya daripada mereka, boleh jadi kita akan habis ratus juta sebiji tapi kalau beli yang kita katakan kompetitor kepada dia yang China lahirkan Z-10, bukan J-10. J-10 tu fighter jet. Z-10 itu equivalent to Apache milik Amerika, dia baru jual 12 juta. Mana kos yang sama, kita katakan bajet kita nak beli 10 biji daripada Amerika, boleh beli 100 biji terus daripada China. Bagus tak untuk negara kita? Bagus. Tapi bagus tak untuk China? Lagi bagus. Sebab apa? Kita bagi duit dekat dia. Walaupun murah pada Amerika, dia bagus. Cerita dia hari ni, kita bukan nak cerita pasal negara orang. Kita cerita kita nak tingkat keupayaan negara kita. Macam mana dari segi kekuatan keuangan kita makin meningkat, kekuatan persenjataan kita pun makin meningkat. Jadi untuk sementara waktu ini, mungkin alternatifnya ialah dengan kita beralih daripada selama ini memberi fokus kepada Amerika, kepada memberi fokus kepada Amerika dan lain-lain, kepada negara-negara lain yang lebih murah. Maka bajet yang kita katakan berjaya kita kurangkan 50-60% itu patut pergi kepada apa yang disebut sebagai research, kepada penumpuan kepada research dalam bidang defense teknologi yang kita sebutkan tadi. Kita dah sebut tentang defense teknologi ataupun defense industry. Defense industry ini dah lama, dah bertahun-tahun. Tapi kita pun tak pasti apa hasil dia. Yang kita tahu, kita ni jadi tempat pemasangan kalau ada pun tapi semua benda tu datang daripada luar juga dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat hari ni macam mana Saudi boleh buat kerjasama dengan Turki buat kerjasama dengan Mesir, menunjukkan bahawa benda tu dah tidak ada yang mustahil pada hari ni untuk kita buat kat negara kita. Cuma kita selalu jadi kekangan kepada kita bahaskan kita punya bajet untuk research itu tak banyak. Tapi kalau kita alihkan tadi, wang yang patutnya nak beli senjata ratus-ratus juta selama ni campur dengan corruption lagi. Betul lah tu corruption tu. Cumanya saya tidak setuju kita tumpukan kepada satu pihak saja. Sebab dalam perolehan ketenteraan, perolehan persenjataan ataupun military equipment ini, dia tidak hanya melibatkan military. Walaupun di sana ada panglima angkatan tentera yang baru ni sebut nak buat total clean up dan sebagainya, terpulanglah orang nak setuju tak setuju. Ada panglima tentera darat dan sebagainya. Dia tak terletak kepada itu saja. Dia ada pemain lain lagi di kalangan pentadbir awam. Selalu orang nak tumpu kepada ahli politik. Sekarang bila terbongkar beberapa isu yang dibangkitkan baru-baru ni, orang tumpu pula kepada panglima-panglima tentera. Sedangkan rantaian itu tak melibatkan ahli politik dan panglima-panglima tentera saja. Ada lagi yang kita nak istilahkan kartel-kartel lain. Antaranya orang yang terlibat dalam meluluskan, yang mempengerusikan mesyuarat tender dan sebagainya. Itu bukan tentera dan bukan ahli politik. Kalau ahli politik duduk dekat situ, dia jadi menteri, paling lama berapa penggal duduk kat Kementerian Pertahanan? 2 penggal. Biasanya 1 penggal tukar, 1 penggal tukar. Samalah kementerian lain pun. Ada tak corruption di kalangan ahli politik? Ada. Tapi bagaimana dengan orang yang 30 tahun, 40 tahun duduk dalam tu? Hubungan mereka dengan kontraktor-kontraktor daripada orang luar, dan sebagainya, lebih lagi pada itu. Jadi bagi saya, walaupun kita setuju kepada sebarang pembersihan yang dibuat, kerana apa, corruption ini juga lah menyebabkan kita dapat senjata yang kurang daripada yang sepatutnya kita dapat, sebab wang tu pergi kepada corruption. Tetapi kita juga kena bagi penumpuan kepada keseluruhan, yang tak boleh kita tumpu panglima saja, tak boleh macam tu. Kerana dia istilahkan kartel itu tak hanya terletak kepada mereka yang pakai uniform tu saja, walaupun kita tak nafikan. Tetapi ada kartel yang lebih besar lagi pada tu, yang lebih berkuasa lagi pada tu, yang menentukan segala perolehan-perolehan ini. Jadi selesaikan masalah ni dahulu. Bila selesai masalah ini, barulah wang yang kita ada tu, walaupun kita kata sikit, nak banding bajet pertahanan kita dengan Vietnam, Filipina dan juga Indonesia, memang kita tak boleh nak bandingkan. Tetapi dengan yang sedikit itu, sebenarnya kita boleh dapat banyak, dapat lebih yang berkualiti. Itu satu perkara. Yang keduanya, perolehan perkara-perkara baru. Teknologi-teknologi baru macam kita sebutkan tadi kan, perang menggunakan drone dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang baru. Okey, tapi mana duit balance tadi kita boleh gunakan bila kita berjaya jimatkan? Sebab hari ni nak tak nak kita kena perbaharui kita punya fighter jet, kita kena perbaharui kita punya helikopter untuk attack dan sebagainya, radar dan sebagainya. Memang kita tak ada, maka kita kena beli lagi. Maka pilihan yang kita ada ialah beli pada harga yang boleh kita turunkan. Manakala dalam konteks negara pula, lebihan itu patut difokuskan kepada R&D. Kejap kerana ni saya takut yang terlupa. Kalau tuan-tuan nak buku Ustaz, Tuan Haji Nasai bercerita tentang Arab, Zionis dan juga Iran, bab awal tadi saya takut terlepas.
Tuan-tuan boleh dapat combo ni dengan buku Ustaz Jab tentang basic mengenai sejarah Palestin. Arus politik Palestin. Nanti Ustaz akan ulas hujung ni tentang pemilihan Hamas. Tuan-tuan nak dua buku ni, perihal dan juga akar dan juga arus, RM55. Ini kumpulan buku Tuan Haji saya. Ini 35 dijual dalam pasaran, ini 35 dalam pasaran 70. Tapi saya jual pada tuan-tuan RM55. Tuan-tuan boleh log, kita ada dalam 100 lebih buku. Cukup untuk tuan-tuan log. Tuan-tuan boleh log. Kita ada 80 lebih set buku kalau arus dengan akar. Ini dua buku RM70. Saya belanja tuan-tuan RM55. Tuan-tuan boleh log sekarang. Kalau tuan-tuan nak tambahan adalah sekali dengan perihal Palestin, di mana buku ni juga memacu pengetahuan saya dan Ustaz dengan begitu banyak, iaitu membaca dari segi kacamata orang-orang barat terhadap Palestin. Ini adalah kumpulan-kumpulan pro-Palestin, walaupun mereka berdua ini adalah Yahudi, Noam Chomsky dan Ilan Pappé, kedua-dua adalah profesor masyhur dan terkenal, dibuang dan meninggalkan negara Israel, seorang ke Amerika dan seorang ke British untuk melaksanakan misi mereka dalam bidang kemanusiaan dan juga sejarah, untuk membina satu penceritaan kisah benar tentang tanah Palestin milik Palestin, Israel lah negara haram. Kalau tuan-tuan nak 3 buku ni RM105, tapi kita belanja je RM75 je. Ini 35, RM105. Ini bonus RM75. Tapi kalau tuan-tuan mempunyai poket yang terhad pada bulan Ramadan, tuan-tuan boleh ambil satu buku ni saja RM35. Tapi 2 buku ni jadi RM55, 3 jadi RM75. Itu yang saya promote pada tuan-tuan. Tuan Haji, nak minta sambung yang tadi, iaitu mengenai saya ada kebimbangan mengenai naratif pendidikan. Okey. Naratif pendidikan kita masih lagi menjadikan dalam bidang ketenteraan. Orang berminat untuk menjadi Panglima Angkatan Tentera. Orang berminat untuk menjadi Jeneral Angkatan Tentera. Yeah. Orang berminat untuk menjadi pejuang dalam Angkatan Tentera. Yeah. Tapi kita belum ada naratif bahawa orang ingin menjadi saintis ataupun ketenteraan. Itu yang menjadikan loop yang sangat kosong yang kita bimbang. Betul. Sebab dalam pergolakan dunia hari ini, kita akan memasuki pintu yang genting. Selepas Amerika tinggalkan Iran, tinggalkan apa, last kali Amerika akan pergi pada musuh yang sebenar, iaitu China. Ya. Dan apabila Amerika pergi kepada musuh yang sebenar, salah satu yang perlu dipecahkan adalah blok ASEAN ni. Itu kita kena terima hakikat. ASEAN adalah satu ikatan rapuh dari segi kesetiaan. Ikatan rapuh. Sekiranya Amerika berjaya membina bloknya, paling tidak pun kalau dia dengan Filipina yang sangat rapat dengan dia, dan Amerika membina blok dia dengan Singapura, dan kemudian Amerika membina blok dia dengan Thailand, manakala Vietnam mungkin kembali kepada China, dan kita akan berada dalam keadaan yang rumit, terutama Laut Cina Selatan yang kini China isytiharkan sebagai laut mereka dari segi ketenteraan, laut kita dari segi ekonomi. Seperti laluan yang mereka tuntut 90% tu, kata mereka, bila perang ini laut kami, kalau kau nak gali minyak, itu laut Malaysia. Macam mana saya masih lagi nak satu pandangan Ustaz tentang kepentingan memindahkan semangat patriotik, tidak lagi dengan menjadi tentera yang senjatanya dibekalkan oleh orang lain. Tidak lagi bercerita tentang perarakan pada hari kebangsaan, kita menayangkan semua aset ketenteraan kita yang kita beli daripada orang, maintenance pun kita tak boleh buat. Macam mana kita nak membina satu minat dan juga satu kesedaran bahawa Malaysia harus masuki dimensi baru selain daripada AI, selain daripada ini, tapi adalah bidang yang paling spesifik, iaitu ketenteraan. Ya. Sebab kalau kita tengok tadi kan, kita sebut tadi Bayraktar. Okey, Bayraktar bukan tentera. Tapi dia yang menghasilkan keupayaan kepada tentera. Bayraktar kita merujuk kepada menantu Erdogan, syarikat Bayraktar, dia punya individu itu. Yang menjadi engineer yang mencipta drone yang paling canggih di dunia pada hari ini itu. Dia bukan tentera. Tapi dia penghasil drone kepada tentera. Sama juga dengan ketenteraan yang ada di Amerika pada hari ini. Okey. Syarikat-syarikat yang membekalkan senjata kepada mereka yang hasil itu, mereka bukan di kalangan tentera. Yang menghasilkan research termasuk daripada Apple. Kepada teknologi baru ini, itu yang berlaku. Itu satu dari segi asasnya. Yang keduanya, bila kita sebut ketenteraan ini, kita jangan tengok senapang saja. Tengok meriam, tengok fighter jet dan sebagainya. Sistem AI yang kita sebutkan baru ni, macam mana Israel kontrol Gaza dalam perang selama 2 tahun itu, salah satunya dalam menggunakan AI, menggunakan data, ya, kita tengok yang dia nak buat pendaftaran dan sebagainya, ambil jari semua itu berkait dengan data. Semua itu menjurus kepada teknologi ketenteraan. Ada dah hari ini budak-budak kita dalam bidang tu, dalam bidang big data ataupun dalam bidang data analitik dan sebagainya, ada dalam bidang AI dan sebagainya. Tapi mungkin tak nampak benda tu menjurus pergi kepada pertahanan. Jadi itu yang kita kena faham. Hatta dalam bidang komunikasi. Lihat apa jadi kepada Hizbullah.
Sebelum terbunuhnya Syed Hassan Nasrallah, ketua dia. Letupan pager. Letupan pager. Menandakan Hizbullah yang begitu berdikari dan bergantung kepada Iran itu pun akhir sekali menggunakan sistem komunikasi yang dihasilkan oleh Taiwan yang duduk dalam blok Amerika. Maknanya penghasilan sistem komunikasi pun part of defense teknologi sebenarnya. Jadi maknanya jangan tuan-tuan fikir bila kita nak pergi masuk kepada defense teknologi itu maka kita perlu belajar macam mana nak buat senapang, buat pistol, buat peluru, buat jet dan sebagainya. Tak. Teknologi sangat sensitif. Teknologi sangat sensitif. Bahkan dalam satu buku lagi yang menulis tentang rahsia 100 tahun Cina. Oh ya. Tu. Oh jap apa ni Mahbub Mahbub ni. Ni rahsia ni. Yang tu satu, yang tu yang ni satu dan yang ni satu. Rahsia 1 tahun Cina. Okey. Jadi Michael Pilbery ni macam mana dia boleh tulis perkara ini? Perkara yang dia tulis ini perkara strategik. Ya, walaupun bagi saya dia punya interpretasi ada yang saya boleh terima dan banyak saya tak boleh terima juga. Yang bagi dia benda tu adalah satu lakonan, satu rahsia. Bagi Cina pula benda tu memang kita katakan bukan Cina saja. Confucius. Confucius ni baik Jepun, Cina, Korea ataupun sebahagian Vietnam, sifat dia memang sifat tak menunjuk. Sifat dia memang sifat tak menunjuk. Bagi mereka pula benda tu lakonan, itu tafsiran dia. Tapi tak apa. Cerita dia menulis strategi. Dan bagaimana dia berjaya menulis ni? Sebab dia berjaya membaca karya-karya klasik Cina. Jadi dia mentafsirkan tindakan Cina pada hari ini dari sudut ketenteraan dan sebagainya, memahaminya dengan membaca karya-karya klasik. Macam mana dia boleh belajar baca karya-karya klasik Cina? Sebab dia belajar bahasa Cina. Berapa tahun dia belajar bahasa Cina? 4 tahun full time semata-mata nak belajar bahasa Cina. Dan dia bukan belajar bahasa Cina Mandarin yang mudah. Istilah saya mudah lah, saya boleh sikit-sikit lah ni, tak pandai sangat. Tapi dia belajar yang asal, yang karakter dia tu banyak lagi yang hari ini digunakan di Taiwan. 4 tahun dia belajar bahasa. Hasil daripada pembacaan bahasa itu dia dapat belajar karya-karya purba. Dia menterjemahkan tindakan-tindakan Cina pada hari ini. Hari ini jadi kitab bermakna kepada tentera Amerika. Ini pun part of the defense strategy, defense technology. Defense syllabus. Defense syllabus. Jadi bila kita sebut dalam tajuk defense technology, Haji sebut tadi nak membantu pertahanan dan sebagainya, dia adalah satu ruang yang terlalu luas. Cumanya yang perlu diubah ialah bukan bidang. Yang perlu diubah ialah bagaimana cara kita berfikir, mentafsirkan. Adakah hari ini mak ayah hantar pergi belajar, yang pergi MRSM, yang pergi boarding school merata-rata, kemudian sambunglah pergi belajar luar negara ke dalam negara ke, nak jadi engineering ke, nak jadi engineer ke, jadi doktor ke, jadi apa ke. Kemudian untuk apa? Untuk balik kita dapat kerja yang bagus, gaji yang bagus, kita boleh sara keluarga kita. Dia tak habis kat situ. Sepatutnya pembelajaran kita itu dimaknakan dengan memahami bahawa kita ini adalah untuk negara. Kita ni untuk masyarakat. Saya bercakap dengan generasi yang level anak-anak saya cakap. Kalaulah hari ni mereka habis SPM, belajar dalam 4-5 tahun lagi pakat jadi engineer, jadi doktor ke, jadi apa benda lah. Gaji dia 4-5 ribu. Kononnya pakat 4-5 beradik itu akhir sekali nak tanggung mak ayah. Masa dia niat nak tanggung mak ayah dia tu pun, mak ayah dia pun makan nasi sepinggan tak larat dah. Satu. Yang kedua, mak ayah dia pun ada kerjaya lagi, ada keuangan lagi. Jadi maknanya bukan semata-mata belajar untuk itu, walaupun tak salah untuk itu. Lagi besar, kita ni adalah untuk ummah. Kita ni adalah untuk society, untuk masyarakat, untuk negara. Jadi dalam pembelajaran apa yang kita buat pun kena ada kepentingan tu. Sebab itulah Bayraktar, menantu Erdogan tadi, cerita ni sebelum dia jadi menantu, dia habis MIT, master di MIT. Semua tahu MIT, Universiti Teknologi nombor 1 dunia. Nombor 1 dunia berkait dengan teknologi ni MIT lah. Sepatutnya dia keluar MIT mesti pergi kerja dekat Silicon Valley. Di Amerika. Yang gaji confirm 100, 200, 300 ribu tu, itu memang mudah-mudah dapat gaji. Tak ambil gaji tersebut sebab apa? Nak balik pertahankan negara. Habis masa bertahun-tahun duduk di kawasan pergunungan Turki. Sebab apa? Nak tengok apa dia titik lemah tentera dia dalam nak berlawan dengan pasukan gerila PKK. Itu sebagai case tadi sajalah lawan PKK. Tapi dalam konteks lebih besar, dia tak nak Turki jatuh balik lah, kerana Turki hari ini sedang mendaki. Bagaimana hinanya Turki dahulu, bukan Empire, Ottoman Empire ataupun Osmani yang itu jatuh, tetapi wilayah Turki yang ada pada hari ini pun dibidak oleh Itali, Greek, Rusia dan sebagainya sampai tinggal kecil sebenarnya. Sebab itulah ada yang menganggap Ataturk hero. Sebab apa? Dia perang lawan dapat pertahan balik saiz Turki yang ada pada hari ini. Jadi dia tak nak berada pada titik tersebut.
maka dia duduk di kawasan pergunungan, tamat MIT, pergi duduk kawasan pergunungan untuk apa? Untuk melihat kelemahan, kemudian dia membuat ciptaan dia. Ya, try and error, akhir sekali dia berjaya untuk negara dia. Jadi ini yang kena ada dalam kepala kita. Bukanlah saya kata lepas habis belajar esok kita pakat tinggal kerjaya. Tak. Dalam kerjaya pun kerjalah. Tapi last kali matlamatnya adalah untuk negara. Maka barulah kita nampak dalam konteks pertahanan. Pertahanan itu juga tadi defense teknologi salah satu. Hatta pertahanan juga dalam konteks food security. Sebab apa disebut sebagai security? Bukan sekadar selamat ada cukup makanan. Kalau perang pun kalau tak ada makanan, apa jadi? Rusia tadi bertahan. Ni bukan nak cerita kita backup Rusia. Dia langgar undang-undang antarabangsa, serang negara lain, salah tetap salah. Cerita dia macam mana dia boleh bertahan. Kita sebutkan tadi, makanan dia cukup. Makanan dia cukup. Ya, malah mereka adalah pengeksport makanan. Jadi pengeksport 30% jagung dunia. Ya. Mereka dan Ukraine kalau digabungkan pengeksport kepada 30% gandum dunia. Gandum, betul. Europe terutamanya bergantung kepada gandum daripada Ukraine. Jadi itu dia cerita buat makanan. Belum cerita lagi di sudut indeks kesejahteraan tentera. Pun itu juga benda yang boleh kita sumbangkan untuk kuatkan. Hari ni kita tengok pasal apa longgar kawalan yang berlaku di Venezuela. Salah satu daripadanya adalah tentera dia pun tak sejahtera. Tentera dia pun tak bahagia. Kita hurai apa maksud bahagia. Pasal apa pula dalam masa satu minggu saja ataupun satu malam saja Ahmad Al-Shara ataupun Ahmad Al-Golani boleh masuk ke Damsyik, tawan tanpa ada tentangan daripada tentera Bashar, sebab tentera Bashar pun tak bahagia, tak sejahtera. Titik terendah. Jadi itu yang kita kena fikirkan dalam konteks tentera kita. Bagaimana kediaman dia? Bagaimana dengan gaji dia? Boleh jadi gaji kita kata cukup. Bagaimana dengan yang lain-lain? Kebahagiaan tu tak ada. Berapa banyak yang pinjam dengan Along? Berapa banyak yang berjudi? Berapa banyak? Ini bukan cerita untuk blame ataupun, tapi nak ceritanya ada part-part yang kita boleh ambil peranan. Bagaimana nak memastikan bahawa tentera kita, keluarga dia, isteri dan anak-anak dia di rumah, walaupun itu bukan tentera, tapi anak dia, isteri di rumah bahagia ketika mana suami dia keluar, menyebabkan suami dia pergi duduk medan perang ke mana, tak perlu fikir kepada keluarga dia. Ini kita tengok. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila sebut tentera kena korban segala-galanya. Walaupun lift rumah dia bertahun-tahun duk rosak. Ada lift tentera kita yang rosak kediaman tentera. Ya. Bila mana anak ke siapa ke isteri nak naik bawah, tak boleh nak tekan pada bawah, orang daripada atas kena tekan. Ada. Itu bahagia ke? Tak bahagia. Minta maaf saya terpaksa tersebut. Walaupun saya tahu ada mungkin kawan-kawan kita yang menonton pada hari ini rasa tak suka. Kenapa kita sebut ni? Kena sebut. Ya. Sebab apa? Kebahagiaan pun kena ada. Dan sebab apa dalam konteks kita katakan Rusia 4 tahun bertahan tadi, sekali lagi nak declare, bukan kita bela Rusia, sebab salah satunya berbeza indeks kesejahteraan tentera dia dengan Amerika ataupun tentera-tentera barat. Walaupun tengok gambaran gaji itu tinggi, dengan kos tinggi, dengan pelbagai risiko, dengan trauma dan sebagainya, tentera Amerika itu lebih kurang bahagia berbanding dengan tentera yang kita katakan gaji dia murah berbanding dengan tentera Amerika, iaitu tentera Rusia dan juga tentera China. Tapi dalam konteks negara dia macam China tadi, walaupun kita katakan gaji dia tak sama dengan tentera Amerika, tapi untuk konteks dia berbelanja dalam negara dia, itu cukup bahagia untuk dia. Cukup bahagia untuk dia. Jadi itu juga benda kita kena fikirkan. Macam mana kita nak, yang kita sebut pasal senjata tadi complicated lah. Tapi itu kena ada lah kumpulan yang itu. Kita cakap bab apa tadi? Yang keduanya teknologi yang berlainan, berkait dengan pemakanan, dan bab keluarga tentera tadi ni. Bagaimana rumah dia, bentuk rumah dia, keselamatan rumah dia, pendidikan anak-anak dia, kesihatan isteri dia, mak ayah dan sebagainya. Selesai tajuk tu, benda tu baru bagi motivasi kepada tentera itu untuk sungguh-sungguh mempertahankan negara. Itu pun ada peranan kita orang awam ni untuk mempelajari apa-apa sahaja bidang yang boleh bagi kesejahteraan kepada mereka. Seperti mana yang Tuan Haji telah jelaskan, untuk bagi orang tahu kata ini isu yang tak pernah kita bincangkan, iaitu indeks bahagia di kalangan angkatan tentera untuk membolehkan mereka menjadi tentera yang berkualiti dan memberi seluruh pada tanah air. Seperti mana kita kaji kenapa polos dan jatuhnya Venezuela dalam kes Nicolas Maduro adalah kerana rasuah boleh dikemukakan dengan mudah kerana pegawai-pegawai kanan sendiri merasakan mereka tidak memiliki gaji yang bagus. Ya. Dan seperti mana kita jelaskan juga bahawa kenapa Ukraine terpaksa berbelanja besar dalam perang ni adalah kerana dia terpaksa membayar gaji pada tentera upahan yang begitu tinggi. Ya, kerana rakyatnya tidak memiliki nilai nasionalisme yang tinggi, kerana Ukraine tidak membina indeks tentera bahagia sebelum dia berperang. Ambil mudahnya tuan-tuan. Saya rasa ni kali pertama ni di ZR Stream kita sebut indeks kebahagiaan tentera. Ya. Tentera dan keluarga tentera. Saya tak tahu dalam kajian ada tak benda ni, tapi saya rasa benda ni penting. Sebab kita tengok, saya mengaku bahawa Ukraine terpaksa membayar gaji yang begitu besar untuk mendapatkan orang upahan daripada kalangan mereka yang desperate di seluruh dunia,
termasuk kita pun tahu rakyat kita ada seorang pernah dibuktikan berjuang di sana, kerana mereka tak memiliki kualiti indeks yang meyakinkan rakyat dia rasa berbaloi menjadi tentera. Betul. Dan bila perang, dia berada keadaan sangat berserabut adalah kerana perstrukturan ketenteraan dia yang ada sekarang dah yang tidak terlatih. Kerana pada zaman dia sepatut bersedia, dia tidak menjadikan kejayaan ketenteraan adalah kejayaan yang berkualiti tinggi. Betul. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buku yang dikatakan kitab yang digunakan pakai oleh Amerika untuk meneliti China ni, RM50. 50 ni? 60, sorry, ni RM60 lah. Ni bacaan berat. Bagi bacaan berat, tapi siapa-siapa yang dah follow lama dan tuan-tuan nak baca bacaan berat bagaimana Amerika. Michael Pilbury ni adalah ejen yang dibentuk oleh Amerika dengan dana yang sangat besar. Tugas dia adalah merasuah pegawai-pegawai tinggi China untuk menjual rahsia ketenteraan. Tugas dia adalah menggunakan dana yang dibekalkan kepada dia dalam dia menjadi ketua atau pengarah dalam Hawkeye. Hawkeye ini adalah satu unit di mana dibina di Amerika. Tugas mereka adalah merasuah, membeli serta membawa ahli-ahli teknologi daripada China yang sanggup menjadi warga Amerika untuk membongkar rahsia China supaya dia boleh menulis satu laporan lengkap. Laporan buku ini adalah yang pertama dia bekalkan kepada Trump. Dia tulis 2014, ini adalah silibus yang pertama Trump pakai kerana Michael Pilbury adalah penasihat ketenteraan dasar penasihat ketenteraan kepada China dalam kepada Trump dalam masa era China. Dia adalah orang kuat Republican. Ini ada dianggap sebagai menti kepada buku Tata Dunia. Ini mentornya. Dia dipanggil mentor dan menti, dua-dua dipanggil sebagai pemikir Republikan yang membentuk fragmen setiap presiden cara mengendalikan urusan dasar luar. Kalau tuan nak kedua-dua buku ni dijual harga 60 satu. Okey, kalau tuan boleh ambil jelah. Okey, saya nak tanya Ustaz, ada tak soalan daripada penonton? Kita ada berapa ramai di TikTok sekarang? 3,000. Kita ada berapa ramai di FB? 700. Okey, ada soalan tak yang datang daripada mereka yang berada di TikTok? Tak ada sebab tak sempat baca tadi. Saya tanya ke Ustaz lagi satu soalan mengenai Iran. Okey, sekiranya kita ambil kira dalam kondisi yang saya sebut tadi, secara bacaannya tak mungkin ada perang. Ini soalan akhir saya. Sekiranya berlaku perang, apakah kondisi yang akan berlaku pada dunia? Dengan 12 kapal perang Amerika yang tak pernah digabungkan dalam mana-mana perang selepas Perang Dunia Kedua, yang berada dengan 9 menghadap ke Iran, 3 sedang melindungi ruang udara Israel. Serta Iran yang baru saja menerima pelbagai teknologi baru, iaitu teknologi pemintas radar untuk menjadikan Amerika merasa terkedu kerana radar yang dibekalkan oleh China menjadikan jet halimunan Amerika dapat dibaca pada 700 km, iaitu jarak kapal yang paling dekat dengan Iran sekarang. Yang kedua adalah sistem penangkis roket di mana peluru berpandu yang dibekalkan oleh Rusia kepada China. Dulunya digunakan untuk menyerang kapal, tapi kini boleh diubah suai dengan menjadi pemintas udara. Yang ketiga, dibinanya pasukan dipanggil sebagai gerila laut, di mana Iran menggunakan teknologi kamikaze laut, kapal-kapal bot-bot biasa, diletakkan bom-bom peledak ataupun roket berteknologi, kemudian akan bergerak ke lautan untuk menyerang kapal-kapal Amerika, dipanggil gerila laut yang tak pernah muncul dalam mana-mana sejarah perang. Jadi katalah perang ini berlaku, apa kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh dunia? Okey, ada dua sudut yang kita boleh tengok kalau betul-betul benda ni berlaku. Pertamanya bentuk perang. Adakah perang itu sekadar nak menunjukkan ianya penutup kepada konflik yang telah pun panas sejak beberapa bulan yang lalu, yang Trump sebut serangan ringan. Serangan ringan maknanya dia attack, Iran balas sekali, habis, ataupun perang betul, full scale war. Kalau pergi pada full scale war, saya menjangkakan bahawa perang itu perang yang mudah dimulakan tapi sukar untuk ditamatkan. Sukar untuk ditamatkan. Dan sebab apa macam Haji sebut tadi, Rusia dengan China bersungguh benar kali ini dalam konteks untuk istilahnya membantu Iran. Walaupun pada pandangan saya dia tidak ada istilah sekutu di sini. Sebab mana-mana kuasa yang dekat dunia ni dia nak jadi hegemoni. Hegemoni ni dia tak nak dalam satu masa ada dua hegemoni. Dia adalah satu-satunya. Jadi China jadi kuasa dunia, jadi dia pun seronok tengok Rusia berperang dengan Ukraine. Jadi China jadi kuasa besar dunia, dia bukan nak angkat Iran untuk jadi kuasa besar juga, tak. Cukuplah Iran jadi sekutu dia sebegitu. Tetapi dalam konteks yang ada pada hari ini, dia melihat bahawa inilah kesempatan untuk dia downgrade saiz kekuasaan Amerika bila mana Amerika terjebak dalam perang di Iran. Bila Amerika terjebak dalam perang di Iran, maka China, Rusia
secara langsung dan secara tak langsungnya menggunakan kepakaran yang dia ada ataupun bantuan yang dia ada untuk mengupayakan ketenteraan Iran itu supaya boleh kita katakan downgrade US. Bila mana US dia downgrade ni bukan makna mereka lebih canggih berbanding Amerika. Ya, Amerika punya mission, Amerika punya persenjataan boleh membunuh dalam jumlah yang lagi besar, tetapi akhir sekali pengakhiran dia bukan berapa ramai rakyat Iran terbunuh, tetapi bagaimana kedudukan Amerika pasca perang tersebut. Adakah dia semakin berkuasa ataupun sebenarnya dia semakin melemah? Disebab apa? Sebab dia terperangkap dalam perang yang panjang. Bila perang yang panjang ini, cerita dia bukan kos, saya sebutkan tadi, kos peperangan itu semata-mata, tetapi kos diplomasi itu juga adalah lagi besar. Bila mana negara-negara yang ada di situ yang tidak setuju dengan peperangan yang diwujudkan terpaksa menghentikan operasi, perniagaan, penjualan minyak dan sebagainya dan lain-lain yang dikaitkan dengan sektor energi ini terhalang, dan negara-negara yang lain dekat dunia. Jadi semua mengambil sikap tunggu dan lihat walaupun tak terus menyatakan tentangan kepada Amerika. Tetapi semua itu adalah benda yang merugikan Amerika, kerana hari ini Amerika dari sudut cashnya dia dah bukan lagi negara yang jadi creditor. Selepas Perang Dunia Kedua dahulu, dia adalah peminjam terbesar kepada dunia. Hari ini dia adalah penghutang terbesar kepada dunia. Maka rantau Timur Tengah pada hari ini ternyata menjadi rantau baru yang boleh memberi wang kepada dia, sama ada dalam bentuk investment yang orang pergi dekat negara dia daripada 3 negara Arab yang kita sebutkan sebelum pada ini, Saudi, Qatar dan UAE, ataupun dalam bentuk penghasilan daripada apa yang mereka dapat sebelum ini, penjualan senjata dan sebagainya kepada negara-negara tersebut, yang semuanya akan berdepan dengan satu fasa kita katakan stagnan ataupun kemerosotan yang akhir sekali efek kepada ekonomi mereka. Jadi benda tu yang Rusia dengar, China tunggu. Kalau dia masuk sungguh, maka dia nak perangkapkan mereka supaya duduk dalam perang yang panjang, yang akhir sekali mereka akan terpaksa menghabiskan kos yang terlalu besar. Untuk bagi blok Iran, China dan Rusia pula, benda itu bukan satu yang bermasalah kepada mereka, kerana selain daripada perang gerila dari sudut bentuk yang kita sebutkan tadi, dari sudut persenjataan dan juga industri pertahanan mereka itu juga ada bezanya yang sangat ketara dengan Amerika. Amerika industri pertahanan berteknologi tinggi dan berharga tinggi, terlalu mahal. Tapi Rusia murah, China lagi murah, Iran lagi murah. Ya? Itu yang pertama, di sudut kos. Jadi walaupun kita jangan banding Amerika setahun 700-800 bilion kos untuk pertahanan, kita nak bandingkan dengan contoh Rusia tadi, kita katakan dalam 70 bilion, China berapa dalam 100 bilion. Tak boleh banding macam tu, kena banding di sudut, selalu kita cerita GDP ni, dan satu lagi nominal GDP, satu lagi GDP PPP, Purchasing Power Parity. Maknanya kalaulah 100 juta yang dikeluarkan oleh China dengan 1 bilion Amerika. 1 bilion Amerika. Itu baru sama. Dia sama skala. Sama. Sebab apa? Sebab kos dia tinggi, maka tentera dia kena bayar tinggi, persenjataan dia pun tinggi, penghasilan dia tinggi. Itu satu. Yang keduanya, bentuk baru peperangan yang ada pada hari ini memang dikuasai oleh senjata-senjata yang harganya berganda lebih murah. Sebab tu kita katakan pada hari ini, Barat terperangkap dengan teknologi tinggi dan harga tinggi. Dia merasakan bila teknologi dia tinggi, maknanya kualiti dia tinggi, confirm memang kualiti dia tinggi. Tetapi keberkesanan dalam perang pada hari ini yang akan menentukan perang tu menang ataupun tewas, ataupun terpaksa berdepan dengan cabaran yang terlalu sukar, dia adalah bukan disebabkan kualiti tetapi keberkesanan. Apa contoh keberkesanan ini? Kalau kita tengok macam mana drone buatan Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraine. Drone yang dibuat dengan harga $35,000 sangat efektif, berjaya mengelakkan dikesan oleh radar dan boleh menghancurkan kereta kebal buatan Jerman yang harga dia 11 juta. 35,000, 11 juta. Dan bila hancur kereta kebal itu, nak menghasilkan balik, untuk hasilkan kita katakan dalam 50 biji itu ambil masa 1 tahun. Tapi drone unlimited boleh menghasilkan banyak mana. Itu baru yang dihasilkan oleh Rusia. Bagaimana pula China dan bagaimana Iran? Ternyata drone Iran berganda lagi murah pada itu, dan ternyata senjata-senjata sebegini berjaya boleh mengelakkan radar, dan ada pula yang boleh istilah kita berenang di lautan dan sebagainya. Semua itu adalah bentuk-bentuk baru yang sebenarnya akan memerangkap Amerika kalau dihimpunkan semua armada ada di situ. Jadi satu segi kita melihat dengan menghimpunnya semua armada Amerika di situ, kapal perang ni paling canggih semua ada di rantau Timur Tengah, adalah satu tindakan yang akan menjahanamkan Iran dalam masa yang cepat.
Tetapi satu segi lagi, boleh jadi dengan dia menghimpunkan kapal di situ akan menyebabkan aset-aset penting dia terjahanam dengan cepat di kawasan tersebut. Sebab dihimpun setempat, tak perlu orang tembak sampai mereka dengan tembakan oleh kumpulan Houthi dan sebagainya. Itu pun boleh menyebabkan dia kerugian yang besar dalam peperangan ini. Itu jangkaan kalau dari sudut kesan peperangan tersebut. Dalam konteks ekonomi dan sebagainya, kita pun kena bersiap lah. Sebab bila berlaku di Iran, jangan kita seronok. Yang anti kepada Syiah, lantaklah. Lawan tu pun buat Yahudi lawan dengan Syiah, dua-dua sesat. Kita jangan kata macam tu, sebab kesan dia juga akan pergi kepada kita. Halangan dari sudut laluan dagang. Kita ni negara perdagangan. Kita tanam sawit tu bukan kita makan semua minyak sawit tu kat kita. Kita jual kat orang. Yang kita adalah Iran. Ya, yang kita apa nama buat kilang punya banyak Shah Alam, Rawang dan sebagainya itu bukan untuk kegunaan kita. Itu untuk ekspor ke Europe. Laluan dia mana? Wajib lalu ke Timur Tengah. Maka bila Timur Tengah terbakar dengan peperangan, maka kesan buruk dia juga kena kepada kita. Jadi tu yang kita kena fikirkan bersama dan kita kena seikhlas mungkinlah mendoakan moga tidak ada peperangan dan moga keamanan akan dikembalikan di rantau tersebut dan mana-mana rantau seluruh dunia. Itu tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak buku, tuan-tuan turun log je. Saya dah beritahu kata kita nak tutup dah ni. Ini adalah buku Tuan Haji Nasai. Dua buku ni kita jual RM55, diskaun RM15 daripada harga RM70. Kalau tuan-tuan nak baca tadi dikatakan Michigan Institute of Technologies, Noam Chomsky menghabiskan karier dia dan hingga sekarang pada usia 96 tahun dia masih lagi ahli lembaga MIT. Dan juga Profesor Alan Pepe. Ini adalah pandangan yang bagus untuk tuan baca kerana pandangan ini dah kemudian membentuk banyak sejarah di kalangan masyarakat barat kerana dipengaruhi oleh dua orang Yahudi yang tak bersetuju dengan dasar Zionis Israel. 3 buku ni RM75. Tuan-tuan boleh lock sekarang dan saya ucapkan terima kasih pada Tuan Haji Nasai kerana Tuan Haji Nasai akan balik ke Beijing sampailah tarikh Hari Raya dan saya akan berangkat ke Sumut Darat Malaysia pada 6 hari bulan Mac untuk berkonvoi dengan 30 truk makanan Malaysia ke Rafah bagi bekalan Ramadan, hujung Ramadan dan Hari Raya. Dan kemudian saya telah pun disahkan terpilih ke Sumut Laut. Jadi darat pergi, laut pergi. Ya, laut akan pergi. Laut saya akan bertolak pada April 2026 ni. Untuk satu lagi sesi perjalanan yang panjang, mungkin makan masa 1 bulan. Tapi Sumut Darat dah disahkan balik pada 16 hari bulan Mac. Jadi hanya 14 hari je lah. Mengiringi 30 truk kontainer makanan Malaysia dengan berat 1,500 tan untuk memastikan dia dapat masuk melalui pintu Rafah. Okey. Terima kasih Ustaz sudah datang. Okey. Dan terima kasih semua. Kita jumpa lagi hari ini dan tuan-tuan boleh lock buku dan untuk tuan-tuan kalau kita start perjalanan Sumut Darat Malaysia, ingat ini tak berkaitan dengan Sumut Land. Ini Sumut Darat Malaysia. Di mana straightforward di mana Malaysia sahaja yang terlibat dan Malaysia sahaja yang akan membekalkan 30 kontainer dengan 1,500 tan makanan dan perjalanannya hanya spesifik daripada Kahirah ke pintu Rafah. Manakala Sumut Land akan bergerak dengan Sumut Flotilla pada tarikh yang lain pula ataupun dipanggil sebagai Sumut Asia. Jadi jangan keliru kerana ini adalah sumut spesifik yang melancarkan 30 kontainer untuk memastikan hujung bulan Ramadan dan awal bulan puasa rakyat Palestin menerima makanan daripada Malaysia 1,500 tan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.